warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Akif bin Afizal Izahar dan saya daripada kelas 4 Cempaka 2. Hari ini saya akan berkongsikan tentang sebuah buku yang bertajuk Pengembaraan Adam yang bertopik Nabi Muhammad SAW. Buku ini mengandungi 10 siri pengembaraan. Pengembaraan yang saya pilih ialah pengembaraan yang ke-10, iaitu Nabi Muhammad SAW. Editor buku ini ialah Zurah, ilustrator buku ini ialah Mediagenik, dan ketua pengarang buku ini ialah Roni bin Roslan. Buku ini mengandungi 64 muka surat dan mengandungi 3 bahagian. Di bahagian 2 dan pertama terdapat 2 dalil. Dalil yang pertama surah Ali Imran dan dalil yang kedua surah Al-Fat. Buku ini juga disemak oleh Jakim. Di mula-mula buku ini, Adam sedang bermain dengan kawan-kawannya, tetapi dia ternampak seekor anak burung di atas tanah. Dia mahu letak anak burung itu di atas sarangnya balik. Tetapi semasa Adam sedang memanjat pokok itu, Adam telah jatuh dan Adam telah pingsan. Dan waktu Adam pingsan itu, Adam telah mimpi tentang nabi-nabi, Raja Namrud dan kaum-kaum. Di pengakhiran buku ini, ia menceritakan tentang Adam sedang mengejar Al-Mubalik, itu atuk ini, dan Tiong, burung ini. Semasa dia sedang mengejarkan semasa dia sedang mengejarkan Al-Mubalik dan Tiong, dia tersadur di atas batu, lalu terjatuh dan tersedar daripada pingsannya. Semasa itu, kawan-kawan Adam sudah balik ke rumahnya sebab waktu itu sudah petang. Dan Adam pun sudah letakkan anak burung itu di atas sarangnya balik. Tetapi Adam ternampak Tiong di atas pokok dan Adam kata Assalamualaikum kepada burung itu. Itu sahaja yang saya mahu kongsikan tentang buku pengembaraan Adam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.